Okay, nama saya Muhammad Najib Muhammad Noor. Saya dalam Prodata ni saya dekat bahagian teknikal selama lebih 26 tahun di dalam division yang sama daripada dulu sampai sekarang. So saya memang tak pernah try bahagian lain, department lain, dan saya tak pernah buat kerja lain. First impression saya jadi macam, kita jadi macam culture shock lah. Sebab saya baru habis college masa tu. Tahun 94 saya baru habis, 96 saya habis college. So saya masuk kerja Prodata tahun 99. Itu first job lah. Memang saya second job, sorry. First job saya buat IC, JPN. Jadi JPN saya 1998. Jadi saya masuk Prodata 1999. Kacau shock lah, sebab masa tu kita menuju pada Y2K. So Y2K, saya antara orang yang expose pada benda-benda gadget masa tu tak ada. Jadi kita expose pada teknologi. Jadi masa tu pun zaman kegawatan ekonomi. Jadi dalam zaman kegawatan ekonomi ni kita cari macam-macam peluang. Jadi masa saya belajar tu pun saya tengah fikir saya nak kerja apa. Jadi kebetulan saya lepas saya belajar tu saya dapatlah offer Prodata. Jadi orang tengah kena buang kerja, tapi saya diterima masuk Prodata. So saya bersyukurlah. Sebab tu saya boleh stick dengan Prodata. Daripada dulu memang tak lari lah. Kami ni satu tim memang tak lari daripada menghadap masalah user. Jadi tak kisahlah apa masalah user, kita orang ni macam front end, kita orang depan untuk settlekan masalah-masalah user ni lah. Jadi dalam masa tu macam-macam lah masalah yang timbul, dan kita sebagai teknikal ni kalau boleh kita settlekan dengan user ataupun customer kita ni secepat yang mungkin. Sebab kalau tak cepat, user akan kata berapa lama lagi saya nak tunggu. Tak boleh macam tu kan. Jadi kita teknikal ni memang hati kena kental lah. Kan, kalau nak cerita buat pernah kena marah dengan user, selalu banyak kali. Itu macam saya pernah je kena marah dengan pengarah-pengarah yang sekarang ni, pengarah Felda. Ada je saya kena marah ni. Dia kira macam kita ni sebenarnya tak ada kaitan dalam situasi tu, tapi kebetulan kita dekat situ. So kita terkait dekat situ, kena tempiah kat situ lah. Tapi indirectly tu memang kita kena, tapi tak boleh buat apa lah. Teknologi sangat beza. Public phone ada lagi, TV pun kita masih tukar channel, tekan button. Remote TV pun tak ada. Memang tak ada lah. TV pun main buka skrin macam tu, baru on. Nak tunggu 5 minit dulu baru dia on. Pakai antena ke? Ada pakai antena. Lepas tu masa tu TV tu semua kena ada lesen. Ada lesen? Kena ada lesen masa tu. TV, radio kena ada lesen. Kalau tak kena tangkap. Oh iya ke? Mak bapak saya selalu pesan. Dia kata kalau orang datang rumah, jangan buka pintu. Kalau buka pintu, nanti kena tangkap. Jadi saya kalau orang datang je kat rumah, saya memang tutup semua pintu. Sebab saya nak tengok TV kena senyap-senyap lah. Kena senyap lah. Kalau boleh sound tu slow je. Tak boleh kuat-kuat. Radio sama. Radio tak boleh pasang kuat-kuat. Sebab benda tu salah. Kita kena register, sewa frekuensi radio dengan TV tu. Macam itulah yang saya faham. Ada telefon rumah tu? Ada. Masa tu ada telefon rumah. Yang pusing tu. Teknologi yang memang sekarang kita guna dekat tangan, semua sebenarnya dulu-dulu, zaman dulu susah. Maknanya kita nak dekat rumah nak ada TV pun
Memang bukan orang senang lah. Kalau ada TV ni maknanya orang tu agak senang lah. Kalau tak, radio je. Public phone. Public phone. Yeah. Tahu tak trik untuk dapat free call? Free call. Apa tahu tak? Saya pernah try. Kalau free call ni, kita dulu pakai shilling. Kita tak pakai duit kertas. Tak ada duit kertas masa tu. Duit shilling kan. Jadi duit 50 sen tu kita dekat public phone. Ni kita cerita dekat public phone yang sekarang dah tinggal rangka tu lah. Dah tak ada lah. Jadi kalau ada, tapi ni public phone yang lama, yang awal. Duit 50 sen tu ataupun 20 sen kita lekatkan dekat tali. Tali tu agak tebal. Jadi bila kita masukkan, bila dia dapat je tone, kita terus tarik. So dia dah kira kita masuk duit. Kalau tak, duit tu kita terus masuk kan, dia akan jatuh. Siapa yang tak pernah pakai public phone, dia akan tanya lah sebenarnya public phone tu untuk apa. Ada pernah, anak buah saya pun pernah tanya, ni sebenarnya untuk apa? Dia kata untuk telefon polis. Prodata ni boleh katakan kita improvise banyak daripada dulu. Sebab zaman saya baru masuk kerja tu, saya ingat Petronas, saya ada projek, saya kena duduk kat Parker selama berapa tahun. So masa saya dekat Parker, saya support PC-PC Petronas. Kita lebih advance daripada PC dia. Masa tu lah, masa tu kita saya comparekan dia orang punya teknologi dengan kita masa tu advance. Sebab kalau Petronas, kita nak buat kerja, katakan kerja kita tu ada spesifik kerja. Dia kerja, dia pakai PowerPoint, Word dengan Excel, calculator dengan notepad. So bila dalam Petronas ni, dia akan tick mana yang perlu dan boss approve, benda tu dia kena. So bila dia dah tick, bila dia login, dia akan dapat tu je. Yang lain-lain semua tak akan nampak. C, D semua tak nampak. Drive D. Jadi bila compare dengan Prodata allow semua benda tu. So lain lah, memang lain masa tu. Saya field support, field operation support ni, dia akan support setiap aset PC yang disewa seluruh Semenanjung dan termasuk Sabah Sarawak. So mana-mana PC yang ada di lokasi projek-projek Felda, sama ada rumah peneroka Felda ke apa ke, masa tu pejabat Felda, sekarang ada FGV. So kita akan pergi ke situ, tak kisah macam mana, tapi mengikut region yang kita ditugaskan. Macam saya ditugaskan di Perak masa tu. So saya akan pusing daripada Sungai Tengi ke Selama Ipoh. Itu range saya punya tempat lah. Saya akan masuk kilang, ladang dalam dalam duration, dalam diameter perjalanan dari Selama Perak tu ke Sungai Tengi. Masa tu seorang-seorang juga ada tim? Seorang. Sebab kita field support operation ni, kita ditetapkan dulu seorang teknikal support 200 user. Seorang teknikal. Maknanya tu macam saya kata tadi, teknikal kena kental lah. Maknanya kalau tak boleh nak support 200 user ni bukan teknikal. Macam tu lah. Sekarang ni ada lagi PC? Tak ada kan? Ada je. Kalau dekat IMB tu ada je. Tak, I mean yang Prodata bagi dekat customer. Tak ada. Tak ada. Semua laptop. Kebanyakan kita dah tukar banyaknya. Semua lah Felda dengan LTV. Sama. Tapi memang kalau Felda, memang kalau dia nak tukar PC, dia ada turning year dia. So kalau tahun ni dia tukar suku pertama, tahun depan dia akan tukar suku ketiga.
bila dia buat macam tu, tiap-tiap tahun ada penukaran PC. So sekali tukar, sekali banyak. Perubahan tu kita adapt sekali dengan masa kita nak buat pemasangan. Tu je. Kita R&D semasa PC tu sampai, masa tu kita kaji. Tu je. Kita banyak adapt barang-barang baru ni secara macam mana orang nak kata, kita redah je. Kita redah je. Lepas tu try and error lah. Ini yang dia panggil try and error. Kita try, kalau salah kita buat balik. Tapi selalunya kita orang, kalau teknologi baru ni, kita dah ada di kalangan kita ni, memang ada yang salah seorang ni dia memang R&D. Bila dia R&D, dia akan bagi tahu ni macam ni. So kita tambah je lah kita punya skill kan. Dulu lagi seronok. Rasanya dulu lagi seronok kot. Sebab dulu kita ada bonus. Kita ada kenaikan, nampak. Setiap tahun tu kalau kita macam kita ada komitmen kan. Kita ada komitmen rumah, kereta. So benda tu, hal-hal komitmen ni dah di cover semua. Maknanya dah tak perlu risau pasal duit, betul tak? Kita dah ada dah semua tu. Kita akan dapat bonus, lepas tu kita akan dapat dividen, lepas tu kita akan dapat ini, itu, ini. So tak perlu duit tambahan. Kita nak simpan. Kita just pakai balik je duit tu. So tak perlu risau lah. Dalam keadaan sekarang pula, company struggle. Semua company pun struggle kan. Especially company IT. Mana-mana IT company semua struggle kan. Sebab kita mencari bisnes. Nak pula bisnes tengah mengorak langkah ke arah AI. Lagilah kita Prodata sekarang perlu improvise lagi untuk ke arah AI. Sebab apa? Banyak company dah mula mengorak langkah ke AI. Teknologi yang pintar ni kan. Sebab kita orang ni pun nak cari apa-apa semua pakai AI sekarang. So benda tu agak berguna lah. Cabaran paling besar, cabaran yang saya rasa lah, cabaran paling besar tu adalah bila kita berdepan dengan user yang tak sepatut, bukan semua orang boleh berdepan dengan user, menyelesaikan masalah tanpa dimarahi dan selesaikan dengan cepat dan tepat. Itulah cabaran. Sebab kadang-kadang ni contoh user ni, kita tahu user ni dia pengarah Felda, katakanlah dia pengarah Felda Jabatan Sumber Manusia, katakan contoh. Jadi bila dia report kat situ, dia kata email problem email tak masuk, log ticket masuk macam tu. Jadi bila kita tengok situ, oh ni senang je ni, sekejap je ni. Kita telefon user dulu, kita access user dulu, tanya, user kata dia tak ada kat office. So cabaran dia tu kita dah kena tunggu dia. Dalam masa yang sama, kita kena ada masa dia nak kita ada, sebab dia pengarah. Jadi dalam masa itu, kita punya skill teknikal kita untuk kita assist user secepat mungkin, dan kalau boleh selesaikan masalah tu. Jadi bila dapat je user tu available je, kita terus pergi, kita terus settlekan tanpa ada masalah. Tapi cabaran dia bila kita tak dapat selesaikan masalah masa tu. Dia ada masalah lain sebenarnya, tapi dia report email tak boleh masuk. So sebenarnya PC dia hang, kita tak tahu pun. Jadi bila datang kat situ, baru kita nampak, oh PC dia hang. Tengok, alamak ni ada virus pula. Inilah macam-macam lah. Jadi inilah beza teknikal dengan staff biasa. Sebab kita perlu fikir masalah user, masalah orang,
luar pada kotak fikiran kita, dan kita selesaikan dengan cepat. Paling lewat tak sampai sehari, paling lewat lah kita dalam 5 jam paling lewat. Kenangan manis Yelah yang dia buat loan tu ke? Kenangan manis itulah salah satunya. Sebab saya tahu-tahu saya eligible untuk buat loan motor tu tanpa saya ada tanpa ada penjamin. Masa tu yang menjamin tu adalah Cik Mat Latif. Jadi dia kata tak apalah, dia jamin lah. Dan dia yang luluskan semua. Jadi saya dapat motor semua. Itu antara kenangan manis. Tak, loan tu dibuat under koperasi. Felcop. Ya, Felcop. So awal-awal lagi dah kena tahan. Sebab apa? Kita dah ada loan. Masa itulah. Dan cara bekerja dengan Prorata ni membuatkan saya tak nak bekerja tempat lain lah, saya rasa. Sebab saya ada sentimen-sentimen yang saya nak pegang. Yang orang lain tak ada. Yang company lain tak ada. Sebab macam rumah saya pun ada juga cakap kan, dia kata sampai bila nak jadi teknikal dekat sana kan. Saya kata tak apalah, rezeki saya macam ni. Dan saya rasa saya balik saya boleh tidur tenang. Itu salah satunya lah. Kalau saya masuk company lain, saya rasa saya tak tidur kot. Sebab kita perlu adapt dengan teknologi yang mengikut teknologi apa yang company tu provide lah kan. Tapi dengan Prodata it's not, dia tak ada burden technical. Walaupun kita menerima masalah-masalah orang hari-hari, ada yang kena marah semua, tapi kita boleh lepaskan masalah tu secara hari-hari. Dia tak simpan. So tak ada jadi beban lah. Kalau kita bekerja di luar, saya rasa tak boleh jadi yang tu. Selain tu, kenangan manis, hari tu saya dapat jadi king lah. King of the night. Oh yang ni. Itu je lah, saya jadi king. Dia tak perasan lah tu. Kalau pahit ni, dia bukan pahit lah, dia sebenarnya kenangan. Baru masuk kerja. So baru masuk kerja, dulu saya tak ada motor, saya tak ada kereta, saya naik bas. Jadi bila macam tu, cabaran pergi kerja lah sebenarnya. Mula-mula kerja. So mula-mula kerja tu saya duduk Ampang. So nak sampai ke sini, dulu dekat Wisma Jalan Geni kan, Wisma Felda Jalan Geni. So bila nak sampai kat situ, kita kena naik 2 bas. Daripada Ampang ke KL, patah balik ke Jalan Geni. So kena naik 2 bas. Saya dah keluar pukul 5 suku. 5 suku dah naik bas. Pukul 7.30 tak sampai ofis lagi. Dulu lama sebab dekat stesen bas Jalan Silang, nak kena tunggu bas itu lama. Itu minggu pertama saya pergi kerja macam tu lah, terseksa nak sampai ofis tu. Jadi saya buat keputusan, ni cerita sedih lah. Saya buat keputusan, saya berhenti dekat Ampang Park. Saya akan jalan daripada Ampang Park cross ke Jalan Geni. Itu hari-hari saya buat. So hari-hari saya akan mandi dekat bilik air Wisma Felda pagi. Saya sampai awal lah. Saya sampai pukul. Bilik air tu kat mana? Bilik air yang ujung, yang bergantu tu. Sebab saya berpeluh-peluh. Ada pernah masa tu jabatan HR Cik Mat Latif, dia tegur saya, "Jim, kau ni baju basah-basah lah ni." "Cik Mat, saya mandi pagi je." "Kenapa mandi pagi?" "Saya berjalan, jogging pagi-pagi." Pergi kerja naik apa?" Saya naik bas." Tak apa, saya buatkan loan motor untuk awak." Itulah satu kenangan yang saya tak boleh lupa lah. Prodata tolong saya. So dari situ saya beranggapan macam Prodata ni kira macam nasib saya lah. Cik Mat Latif depan sama Yusha? Ya. Sebelum
Sebelum? Sebelum. Cik Mak Latif dulu, Rahman Yusak selepas. Ya. Mak Latif dulu, lepas tu baru Cik Rahman. Saya Ya. masuk dulu Cik Rahman dulu. Cik Rahman. Cik Rahman. Cik Rahman Yusak lah. Kenapa? Masa tu Cik Latif lah. Beza 3 bulan. Itulah. Masa tu rasanya Cik Latif yang ni. Cik Rahman. Dan Cik Rahman yang kuasa saya beritahu datang kerja. Cik Latif lah yang pernah pegang rambut ni. Dia kata Dah berapa bulan tu dia dah pencen tu. sebab Cik Latif lah yang pegang rambut saya. Dia kata, Jip, kalau awak tak potong ni, saya potong. Awak panjang. Masa tu rambut saya paras bau. Zaman GQ. Tapi Semua lipat Zaman-zaman GQ. sini lipat, sini lipat, seluar lipat. Gentleman quality. Dulu ada majalah GQ ni sebenarnya saya ikut je. Dia trend kan. Tapi GQ ni ikutan yang paling orang kata lelaki macho lah. GQ ni lelaki macho. Untuk lelaki GQ. Apa ciri-ciri? Ciri-ciri dia. Ciri-ciri baju lipat lengan. Lengan lipat sikit. Rambut kena panjang, paras bahu lepas. Collar kena tegak. Collar naik. Collar naik tegak, lipat separuh belakang. Seluar lipat ujung. Lipat tinggi kan? Lipat banyak kan? Butang kalau dada tu, butang kalau boleh buka dua. Ada bulu advance. Kasut inilah Dockers lah. Perubahan teknologi terlalu cepat. Sampaikan handphone pun masuk. Handphone baru masuk. Orang baru pakai kat Malaysia. Lepas tu WhatsApp baru on, baru ada. Lepas tu macam mana orang kata handphone botol air. Zaman-zaman macam ni lah. Saya memang rasa lah zaman-zaman tu berubah cepat sangat. Sebab masa tu WhatsApp pun tak ada. Tapi bila start kita beli BlackBerry, dapat WhatsApp. WhatsApp dalam BlackBerry. BlackBerry tu agak mahal sebenarnya. Tapi sekarang tengok berapa ratus je harga dia. Tapi dulu mahal sangat. Nokia 3310 tu rasa dulu berapa harga dia? 1950. Harga dulu 1950 atau 1990. Mahal. 3310. Yang orang kata sabun tu. 33 sen. Ya kan harga dia RM3. Tak. Harga dia 1990. Dia lama dia. Itu model handphone Nokia 3310. Boleh anjing. Dia handphone default. Jatuh, kutip-kutip, sambung balik, hidup. Itulah handphone dia. Tak rosak. Tak rosak. Jatuhlah daripada 2 tingkat ke 3 tingkat. Okey. Tekan juga kan? Boleh. Tekan juga walaupun tenggelam. Ya, betul. Keypad dia tenggelam pun hidup lagi. Boleh receive call lagi. Erti Purata, ini hidup saya lah. Saya tak ada sebab saya terima Purata sebab dalam keadaan Malaysia masa tu kegawatan ekonomi tahun 97, 98, 99 saya masuk kerja. Jadi masa tu orang tak dapat kerja. 97, 98. Saya cari kerja daripada tahun 97. Saya habis college 96. Jadi 97, 98 saya mencari kerja. 99 saya dapat masuk kerja. Masa tu kebanyakan company semua tutup dan dibuang orang dan dibuang company. Banyak orang dibuang kerja masa tu. Especially kilang. Jadi saya sangat berterima kasih lah dengan Purata diberi peluang
dan ada kerja. Jadi saya rasa saya tak boleh pergi ke company lain lah. Sebab kalau kita dengan umur macam ni, kalau pergi ke company lain, saya rasa tak tahulah macam mana kita nak adapt dengan cara bekerja di company sana, company luar sana kan. Kita pun tak tahu macam mana. Dan yang paling penting memang kita dikerah lah. Macam di Prodata kita dah tahu dah cara kerja macam mana. Bukanlah saya nak kata kerja Prodata ni senang, tapi masalahnya kita boleh lah. Kalau tak, masakan saya sampai hari ni dekat Prodata. Nasihat Okey, kalau untuk generasi gen yang baru-baru ni, bukan gen kru gen yang baru-baru ni. Jadi untuk saya pada gen yang baru ni, nasihat saya tak ada nasihat sebenarnya, sebab saya masuk kerja pun saya terus buat kerja. Saya bagi tips sikitlah. Betul-betul kalau nak bekerja sungguh-sungguh, tapi jangan memilih kerja kalau boleh bekerja datang kerja cepat, balik lewat, lepas tu achievement sampai, dan tidak memilih tempat kerja. Kebanyakan gen baru ni dia memilih tempat kerja. Kalau tak ada aircon dia tak nak kerja. Gaji lebih demand, tak nak kerja. Datang praktikal pun ada yang datang sehari, lepas tu esok dah tak datang. Ada. Jadi nasihat saya itulah, dunia makin mencabar. Jadi kalau kita nak ikut cara kita, tak boleh lah. Kita kena ikutlah cara dunia. Dunia dah mencabar, takkan kita nak duduk kat belakang lagi kan? Tak boleh lah. Itu je lah. Dan Prodata dah makin mencabar. Sebab apa? Prodata dah makin besar. Dengan organisasinya dah makin besar. Kita dah mula mengorak langkah kuat, cepat. Kita capai banyak kita capai banyak kejayaan lah dalam beberapa tahun ni. Yang tough kita struggle kan beberapa tahun. Jadi dalam masa ni kita dapat capai semua tu. Jadi kalau kita tak bekerja sungguh-sungguh, jangan haraplah kita nak dapat apa-apa kan. Harapan Prodata semakin cemerlang, stafnya dijaga kebajikan, supaya kita bekerja dengan jujur. Itu je. Saya tak nak kata banyak lah, sebab saya pun lama dalam Prodata. Jadi saya rasa pengalaman terlalu banyak lah. Selamat menuju 40 tahun Prodata. Saya sayang Prodata.